Salam sejahtera semua, selamat kembali. Saya Elbate. Selamat datang ke channel saya, Reformati. Baik, hari ini saya ingin berkongsi satu berita yang sangat menarik berkaitan dengan PAS. Okey, adakah anda tahu South China Morning Post, sebuah syarikat akhbar yang bertapak di Hong Kong serta diiktiraf sebagai media berita antarabangsa yang sangat terkenal di Asia, telah menerbitkan satu berita bertajuk Malaysia PAS Precious Racial Domination to Wu Yang Waters. Dalam bahasa Melayu, PAS Malaysia menyebarkan penguasaan kaum untuk menarik pengundi muda. Secara ringkasnya, saya ingin memberitahu kandungan dalam artikel ini telah menayangkan PAS terdapat kemajuan dan perubahan yang ketara. Mari kita sama-sama menganalisis berhubung imej dan hala tuju PAS dilihat oleh masyarakat antarabangsa. Saya percaya topik hari ini akan menarik perhatian ramai orang Muslim. Ya, mari kita bermula. Media asing menggambarkan PAS mentadbir negeri-negeri utara telah mendominasi blok pembangkang dan menjadikan sebagai rumah mutlak nasionalisme Melayu. Ini satu soalan yang sangat menarik perhatian daripada media tersebut. Adakah Putrajaya seterusnya sasaran PAS? Ya, agak menarik kan soalan ini? Okey, pilihan raya umum Malaysia yang akan datang berkemungkinan besar ditentukan oleh jutaan pengundi muda dan parti Islam konservatif terbesar negara Malaysia, iaitu PAS, dilihat semakin agresif untuk memenangi sokongan golongan ini. Bagi visi PAS, memenangi undi anak muda bermaksud menguasai ruang digital yang menjadi habitat utama mereka, kata media tersebut. PAS ditubuhkan pada tahun 1951 oleh para ulama ketika perjuangan menuntut kemerdekaan daripada British dengan tujuan memastikan suara Islam politik bergema dalam struktur kuasa negara. PAS bermula secara sederhana di Pulau Pinang. Ideologi PAS adalah agama harus menjadi asas pemerintahan. Dalam pilihan raya umum 2022, 3 tahun lepas, gelombang hijau melonjakkan PAS menjadi parti terbesar di Parlimen dengan 42 kerusi. Kebaikannya tertumpuk di negeri-negeri konservatif utara seperti Kedah, Kelantan, Kelis, Perlis dan Terengganu. Warna hijau yang melambangkan Islam dan PAS menjadi simbol kebangkitan parti itu, kata media tersebut. Media tersebut, walaupun dia media asing, tetapi pengetahuan dia juga agak luas, ya. Seterusnya, kini PAS berhasrat untuk meluaskan pengaruhnya melangkaui kubu luar bandar yang taat beragama. Menjelang pilihan raya akan datang yang dijangka hujung tahun depan, PAS menyasarkan untuk menjadi pusat utama politik nasionalisme Melayu. Orang Melayu membentuk lebih separuh daripada 34 juta penduduk Malaysia, menjadikan mereka penentu utama kuasa politik di dalam negara kita. Undi mereka kini semakin terbuka. Parti UMNO yang suatu ketika dahulu dominan terus merosot akibat skandal dan konflik dalaman. PAS yang tersusun rapi dengan cekap secara digital telah mendahului pesaingnya dalam menggunakan media sosial. Pada pilihan raya akan datang, PAS percaya ia mampu menawan lebih ramai pengundi muda termasuk di kawasan bandar. Kebangkitan PAS mula menggugat kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam pilihan raya 2022, 3 tahun lepas, PAS berjaya merampas Pematang Paut. Di mana Pematang Paut? Ia adalah kubu kuat keluarga Anwar Ibrahim dengan menewaskan anak perempuannya Nurul Izzah. Pengkritik daripada pihak kerajaan semasa menuduh PAS memanipulasi kebimbangan etnik dan mencetus panik moral untuk mengukuhkan sokongan dengan mengeksploitasi isu agama dan akhlak sehingga memecah belahkan masyarakat majmuk Malaysia. Namun, cita-cita PAS kekal membentuk sebuah negara yang ditadbir berlandaskan prinsip Islam seperti yang digariskan dalam Al-Quran, berbeza dengan elit politik yang sering dikaitkan dengan rasuah. Kebangkitan PAS meletakkan Anwar Ibrahim dalam lemah politik. Pengkritik berkata Anwar Ibrahim pada awalnya mengendurkan agenda reformasi untuk mengekang pengaruh PAS dalam kalangan orang Melayu. Tetapi kini telah lepas separuh penggal pentadbirannya. Anwar Ibrahim kembali menghidupkan agenda reformasi seperti hak tempoh jawatan Perdana Menteri dan Akta Kebebasan Maklumat. Namun, langkah ini telah menarik perhatian sokongan bandar dan bukan Melayu berbanding Melayu yang terkesan kos sara hidup.
Menurut laporan media tersebut, kelemahan utama PAS ialah ekonomi. Ia mentadbir antara negeri termiskin termasuk Kelantan yang diperintah sejak 1990 sehingga sekarang. Kelemahan ekonomi mungkin menjadi titik lemah PAS. Tinjauan Merdeka Center pada Mei 2025 mendapati 3 daripada 4 rakyat Malaysia lebih mengutamakan isu sara hidup berbanding kaum dan agama. Justru itu, saya rasa PAS harus lebih berusaha dalam soal pembangunan ekonomi supaya dapat meyakinkan rakyat Malaysia dengan keupayaan dan kecekapan mereka. Di sini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada PAS kerana pengembangannya dan kejayaannya telah menarik perhatian South China Morning Post, sebuah media berita antarabangsa. Paling prestasi adalah media tersebut memberikan banyak ulasan positif serta memberangsangkan. Baik, seterusnya saya ingin menegaskan bahawa walaupun apa-apa kebaikan dilakukan oleh PAS tetapi tetap gagah memperoleh sokongan masyarakat Cina, saudara dan saudari semua, adakah anda tahu mengapa? Apa sebabnya? Sebab para pemimpin DAP akan menanam persepsi yang jahat berhubung PAS kepada masyarakat Cina, sentiasa memburukkan nama PAS dengan macam-macam isu dalam bahasa Cina supaya orang Melayu tidak tahu tentangnya. Saya ingin memberitahu secara jujur, masyarakat Cina memang berasa takut dan panik terhadap PAS gara-gara termakan racun daripada DAP. Mari kita lihat gambar ini. Anda akan tahu tahap racun yang disuapkan oleh DAP kepada masyarakat Cina yang sangat-sangat dahsyat. Betul, watak utama hari ini tetap Nga Koming, manusia yang paling resis dan berbahaya di Malaysia, tetapi memegang jawatan menteri di dalam Kabinet Madani. Dia adalah budak kesayangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Baik, tulisan Cina yang tertera di dalam gambar ini memang cukup bahaya. Inilah punca yang menjahanamkan perpaduan negara kita. Saya mendapat gambar ini daripada media berita Cina yang rasmi. Maksud perkataan Cina ini adalah, dengar jelas ya semua, bersedia. Nga Koming kata, masyarakat Cina harus berwaspada terhadap potensi bahaya walaupun dalam keadaan aman. Dengar jelas jika DAP hilang kuasa, PAS akan menghapuskan bangsa Cina. Saya ulang sekali, menghapuskan bangsa Cina. Saya tidak cakap salah dan anda pun tidak dengar salah. Memang ini yang dikatakan oleh Nga Koming. Cukup bahaya tak? Ini pemimpin DAP ini. Memang gila manusia ini. Gara-gara untuk mencari modal politik, sanggup cakap benda begitu keterlaluan. Menghasut masyarakat Cina ke tahap tertinggi. Memang ini orang kurang ajar. Namun, di mana pihak penguasaan? Pihak penguasaan tutup mata. Tidak berani ambil tindakan terhadapnya. Seolah-olah dia ke bawah undang-undang. Mempunyai layanan istimewa walaupun perbuatannya bertentangan secara ketara dengan undang-undang yang dikuatkuasakan. Jangan kita lupa, DAP mempunyai 40 kerusi di dalam Pakatan Harapan. DAP merupakan parti terbesar di dalam kerajaan Madani. Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus tunduk dan akur dengan DAP. Jika DAP tarik diri, kerajaan Madani akan tumbang. Habis. Justru itu, mana ada agensi penguasaan di Malaysia, di negara kita, berani ambil tindakan terhadap pemimpin DAP. Inilah sebenarnya mengapa ini DAP semakin berani menghasut masyarakat Cina. Segala hasutan daripada DAP adalah di dalam bahasa Cina. Mereka tidak akan bercakap dalam bahasa Melayu. Manusia beginilah yang paling mengerikan. Di hadapan saudara dan saudari bercakap bahasa Melayu sangat berhemah. Tetapi di belakang dia hisap darah anda. Kamu mati pun tidak tahu puncanya. Sekian saja hari ini. Jika anda suka perkongsian saya, jangan lupa subscribe, like dan share untuk menyokong usaha saya terus menyediakan video selanjutnya kepada anda semua. Jumpa lagi. Jangan lupa lawan tetap lawan.